Assalamualaikum. Welcome back bersama Tahira di Temu dan Santai Podcast pada hari ini. Semestinya kita bawa kepada anda 4 pillars. We brought to you leadership, wellness, wealth and of course community compassion. Yang paling bestnya hari ini kita akan bercerita tentang real conversation, real stories, real success, ruang kita, cerita kita. Semestinya saya bersama dengan co-host favourite saya iaitu Zia. Hello, hi, Assalamualaikum guys. Thank you lah panggil lagi Setiap kita kali bawa package. Kita kalau tahu awak panggil saya akan panggil favourite artis saya. Artis saya, thank you Kak. Awak memang banyak connection tau. Yeah, of course lah. Dan connection sekarang yang kita bawa sekarang ni, sebenarnya saya ada banyak pengalaman dengan seorang primadona lah saya boleh katakan. I am so excited sebab primadona ni sebenarnya I tengok satu drama dia. Betul. Dulu dekat, tak silap I, dekat TV3. Betul. TV3 yang cerita tu memang sangat hangat dan sangat ramai orang suka. Sambutan Betul. sangat, sampai kan dekat TikTok sekarang pun Betul. dia looping. Betul. Play balik. 7 apa? 7 hari mencintaiku. Kita Please ada Kak Liza Abdullah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia pasti padam sendiri. I kena ceramah kan? Masya Allah. Assalamualaikum. Tanya. Waalaikumsalam. Salah, I rasa salah ruang lah. Kenapa Kak? Kenapa pula? Betul ke? Betul lah ruang ni. Okay. Selamat datang Kak. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi kita dah cakap banyak sebelum, jadi macam terkedu sekejap. Gendut. Tak sangka. Akak makin lama makin cantik. Akak? Ya. Ya Allah. Kau umur berapa? 30 je. 36. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, segala puji bagi Allah dengan izin Allah. Sebenarnya takut juga tahu. Sebenarnya alamak I jadi serius. I sebenarnya kan kita banyak, topik kita banyak lagi kan. Tapi Banyak. sebenarnya bila dia cakap cantik tu subjektif lah ya. Lagi satu semua milik Allah. Ni Masya Allah. kadang-kadang nampak bercakap main-main tapi sebenarnya paling takut, tapi awak janganlah paling takut adalah pujian. Masya Allah. Kita paling takut dalam kehidupan kita adalah pujian, tetapi kita tidak nak juga kebencian ataupun kutukan orang. Betul. Tapi maknanya kita balik kepada Allah dengan izin Allah. Sebab rasanya jadi cantik sebab I dikelilingi adik-adik handsome. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masa-masa dah nampak terkedu-kedu. Ya, itu dia. I dah suka seorang tau, tapi I senyap je. Alah, siapa kau? Rahsia. Alamak. Saya kan? Kalau I pandang lama tu mana dia lah. Saya kan macam tu. Alamak. Gurau-gurau tau kita ada. Alamak, mati aku ni. Tapi kan Zia, awak belum tengok lagi anak lelaki dia. Allah, Masya Aku Allah. pula tak boleh kenal. Pun good looking. Alah, tu sekejap je tu. Cuma sekejap. Anak perempuan jangan dikatakan lagi. Alah. Artis kan? Lagi Ni lawa. pun elok ni. Zio, kita sebenarnya kenal dia lama tau. Lama. Macam mana you all kenal? Tapi macam mana makin elok juga budak ni Saya Ini betul, ni bukan pasal kau panggil aku nak puji kau, tak ada tapi memang nampak macam bersih, macam flawless. saya ikut muka. akak punya cara. Positif selalu, ceria selalu. Masya Allah, mudah-mudahan Mudah-mudahan. InsyaAllah. Positif. Kadang-kadang kita turn negatif. Betul. Betul. Tapi kita tarik balik macam tu. Okey, panjang pula cerita kita. Jom kita start. Tadi Alright. kata apa macam mana kenal kan? Okey, sebelum awak cerita macam mana kenal Bagi- tu. bagi jawab. Sama Azad. Kita kan kejap lagi panjang tak berhenti, tak stop ni kan. Okey, kita nak buka topik kita hari ni. Yang paling penting, podcast ni memang khas untuk kita bercerita dan juga mendengar kisah-kisah daripada Kak Liza. Yang paling bestnya kita nak tanya sebagai seorang primadona, seorang legend, seorang pelakon yang memang daripada saya kecil sampailah saya masih muda, nak tanya Kak Liza punya kisah daripada awal sampai akhir. How do you stay relevant in this industry walaupun akak sekarang dah lama kan? Dah lama dalam industri ni kan? Ya, So dah macam-macam pengalaman. 82 kan? Kau salah ni kali. 84 Kau buat study, kau buat homework. Kau jangan kau buat homework. Pakai cinta. Pagar-pagar situ filem. 84 82 start lah industri. So 82 sampai 2026 nak stay relevant, nak stay macam orang sentiasa panggil, orang sentiasa bagi job. How do you stay relevant dengan keadaan sekarang yang Gen Z lah makin ramai? Macam mana tu Kak Liza? Bila dah berusia, satu je kita kena pegang dalam kehidupan kita. Semuanya ketentuan Allah. Masya Allah. Itu semua rezeki Allah yang ada tulis dah. So dulu masa kita muda different. So bila kita dah makin berusia, dah makin dah macam kubur, dah macam memanggil kan. Kita percaya Allah bagi jentikan itu. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang kita dapat sikit ni, kita kena tahu yang
kita punya kehidupan ni kalau siapa-siapa tengah sedih, tengah susah, tengah sakit hati, tengah tak ada job, tengah apa-apa saja, 50,000 tahun dulu Allah dah tulis skrip kita. Skrip kita ni 50,000 tahun dulu. Takkan Allah kejam nak buat kita punya skrip macam tu, tapi pastinya baik. Sebab dulu kita kalau ada pengalaman, kalau ikut dulu, kalau contohlah dulu kan 20 tahun dulu contoh ada orang panggil, cuba Zio panggil, Assalamualaikum kak, saya daripada production ni gini-gini kak, saya ada nak tawar kakak 100 episod. Wah, dah 100 episod pengen dalam 200,000 gitu kan. Amin. Masa tu 200,000 Alhamdulillah lock akak pun lock. Berapa bulan dia akan ambil job lain tak? Okey, gini. Okey, stop. Tiba-tiba seminggu kemudian, tiba dah jalan dah job tu. Aku geram ni. Oh, tak tahu harah kita ni. Kita dah bayangkan kita ada 200,000. Ni kita cerita apa yang berlaku kalau nak relevant, nak relate dengan cerita kakak yang kita cerita sekarang ni. Ketika itu, kita akan rasa macam, tak puas hati. Kita akan cari sampai dapat. Dia ni pun tak ambil telefon, dah takut. Tapi maknanya ketika itu kita akan rasa macam, kita tak akan rezeki Allah. Satu, kita menidakkan rezeki orang lain. So kita akan cari ni. Zio akan nak tanya, kau boleh tak marah ni? Nak jawab tidak, tapi tak salah dia. Sebab dia pula diarahkan oleh producer, diarah dan ketika itu kita kena yakin bahawa kalau berbalik kepada kalau apa yang pendapat kakak pula ketika itu, masa dulu kita akan masa macam, kenapa asal apa salah kak? Kita rasa macam mencari. Mencari itu 20 tahun dulu. Tetapi sekarang kita akan nak buat announcement, bukan kata kita nak tunjuk baik tak. Sekarang bila setiap kali Tok Sah cerita banyak cerita biasa-biasa lah. Kak ada tally dalam 7 hari akan dalam 10-15 ribu. Terima kasih dek. Tiba-tiba 3 hari lepas tu, ni kita cerita wallahi hari Jumaat bila telefon kita, kak minta maaf kak, saya tak minta maaf lah, tak jadi job tu. Tak jadi atau apa saja. Percaya tak kak cakap kata nak yang pertama apa dia? Alhamdulillah. Betul. Sebab kita terlalu yakin Allah, terima kasih Allah. Betul, terima kasih. Aku tahu ada orang lebih berhak untuk dapat rezeki tu. So kakak jalani hidup tu mungkin dengan berkat keluarga kakak agak alhamdulillah agama dia memang kita memang mak bapak kita ni memang dah terapkan agama dulu dah. Kita banyak main, banyak leka, banyak rasa macam muda, macam apa. Jadi benda tu kita praktikkan, kita bersyukur dengan jangan membandingkan rezeki kita dengan orang lain. Dan lagi satu, Allah nak macam ni. Rezeki tu memang betul milik Allah. Tetapi Allah nak kita usaha. Usahanya dengan apa? Bila kita berlakon ke, bekerja ke, menyanyi, jadi ni ke, mata besok kalau tak ada bagi air ganti tempat dia. Okey. Apa saja yang Allah bagi kat kita tanggungjawab, kena pastikan satu, kita kena buat yang terbaik, kena buat sejujur-jujurnya. Kalau bayaran kita biasanya 30,000, biasanya dia bagi kita 300, kita akad 300, kita kena buat rasa tu macam 30,000 punya bayaran. Betul. Itu saya punya setuju. Kita akan buat, dah lupa dah pasal bayaran, kita akan buat yang terbaik. Betul. So bila kita buat yang terbaik dan kita menyantuni semua orang, kita jaga hubungan kita dengan semua. Bukan dengan producer. Kadang-kadang orang producer nak kipas, PM nak kipas. Tak, kakak akan buat yang bawah tu, aku akan cari driver handy dulu. Aku akan cari adik-adik yang bawah sebab kita rasa itu yang diorang yang membuatkan kita macam family. Betul. Bila kita kerja dengan family, diorang akan mendoakan kita. Masya-Allah. Sebab ada ketikanya bila kita syuting, diorang minta pendapat. Panggil Kak Liza lah. Bukan kita kata kita contoh lah. Allah okey, contoh. Kita bukan kata kita buat tu kita dapatkan hak daripada mulut dia, tetapi insya-Allah buat baik pasti akan dapat baik. So nak kekalkan relevan tu, kita yakin rezeki Allah. Allah dah aturkan hidup kita, tetapi pastinya ada bersebab. Allah nak nampak kita punya peningkatan. Allah nak tengok apa tujuan kau masuk dalam industri, apa niat kau, apa kebaikan yang kau buat. So kakak percaya insya-Allah dengan izin Allah. Bukan tak diduga tak ada job, ada ada. Tetapi relevan. Tak dagu aurat. Okey. Sebab apa tahu? Kakak bila tengah tak ada job, kakak tak akan merungut, tak akan cerita kat media, tak akan nak bagi tahu orang, ya Allah kenapa ni tak ada job. Tak ada. Kita jangan bershare dengan orang kawan-kawan, jangan macam ni aku tak ada job, jangan sekali-kali. InsyaAllah Allah akan bagi. Itu yang saya macam curious tahu untuk legend-legend primadona kan. Kita sendiri, kami macam kata millennials lah. We wouldn't say kami ni terlalu banyak job dan terlalu tidak ada job. Adalah. Alhamdulillah. Semuanya. Allah mabarik to you, Kak Liza. Yang paling Tyra wonder, dalam positivity, Kak Liza ni all the way, dalam industri lakonan, pengacaraan, every single thing, show business, semua susah. Nampak macam senang. Tapi susah sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila dalam kamera, kita perlu action, lakon. Kita perlu go with the character. Sama macam sekarang ni pun. Kita tak berlakon lah. Tapi ini reality cerita. Cabaran dia, walaupun akak positif, ada tak negativity yang sering kali mengganggu fikiran akak?
okey, bohonglah kalau kakak sampai hari ni. Ini sebab kau dah mulakan tadi. Bohonglah kalau kata kakak tak ada nervous, tak ada rasa itu. I berapa kali orang dah ajak program apa, MLM, apa belajar, apa benda yang live. Sorry lah. I akan dah tarik handbrake sebab aku kata, Kang aku tak ketawa, kau tak ketawa, aku yang ketawa tak kasih. Dan I ada benda-benda live, contoh macam teater. Macam drama radio tu kita tahu yang drama radio pun ada, nanti kita cerita pasal kisah drama radio, bukan semua orang boleh mampu nak buat. Macam-macam ni kita rasa macam lah budak-budak ni. kakak kita boleh. Okey. Bohonglah kalau kakak kata setiap kali kakak masuk set baru, contohnya kita tak pernah kerja dengan director tu, producer tu kita tak kenal, kita punya partner pelakon yang lain pun maybe ada yang dah kenal yang budak baru ke atau apa saja atau apa cerita baru. Besok nak pergi set, malam tu dia akan mengganggu kita. Dia akan mengganggu kita. Itu sebab kita nak buat terbaik. Apatah lagi bila teater. Awak nampak akak main-main kan? Tetapi kalau part cerita akak berlakon watak yang agak serius, akak tak ada banyak main. Akak akan duduk satu sudut, akak tak campur orang dah. Sebab tu akak tak suka berlakon, kau ada pilih-pilih. Aku suka kakak kelakor. Aku tak suka sedih nangis-nangis, aku tak suka sebenarnya. Sebab aku akan jadi diri aku yang aku akan duduk kat satu benda aku sebab kita ada benda yang kita nak buat terbaik. So teater kalau 10 malam Zio kata aku panggil Zio apa 10 malam teater tu, kalau 10 malam pada kita dah rehearsal, dah dapat dialog, dah makan dah ni. Tetap every night tu gemuruh tu tetap ada, rasa tak sedap, kecep perut semua ada, apa semua tak kisah, jangan cakap dengan aku, jangan kacau aku. Because why? Akak akhirnya akak dapat jawapan bila akak berjumpa dengan orang yang lebih hebat berteater. Kak, inilah yang ini yang sepatutnya ada dalam setiap pelakon. Betul. Sebab kalau you terlalu yakin, dia akan rasa macam bukan rasa hebat tu, yakin sangat. Memang kita kena ada keyakinan dalam setiap kita perbuatan kita, tapi yang kita menakutkan kita tu sebab kita rasa kita nak buat yang terbaik. Sebab teater, kau salah dialog, kau tak boleh kata penonton kau balik kejap. Contoh, ataupun tak boleh ada istilah salah. Kecuali kalau tersalah kita manusia. Kau punya pasangan kena pandai counter balik. Itu rasanya pelakon yang bijak mengenali. So, kalau kata menggigil rasa Tahira, sampai hari kakak masih ada benda tu. Memang ada rasa nervous, ada rasa takut tu. Tadi aku datang cakap, "Dek, akak ni sebenarnya tak tidur." Dah bagi tahu awal-awal. Dek, akak tak tidur dengan harapan kau jangan expect dapat yang terbaik daripada aku. Contoh maksudnya engkau tak baik, semula tak balik, bukan aku engkau tu. Contoh akak jumpa Tahira kat luar tadi, first word akak apa? Kak Tahira, kakak tak cukup tidur. Why? Sebab kakak ada bermain kat set akak. Bila aku program ni aku akan mengganggu dorang. No, you excellent. Masya-Allah. Benda tu ada. Masya-Allah. Benda tu ada. Macam tu. Sebab akak nak buat yang terbaik kan. Yes. Tadi kan akak cakap akak ambil mood tu, akak akan duduk satu tempat, satu tempat. Kadang-kadang netizen ni dia tak faham. Bila Pasal sombong. Yes. Ya. Aku nak jawab ni. Tolong jawab flip tu dong sikit. Sebab sikit. selalunya Kak, kita shooting dekat luar kan. So akak nak ambil mood ni, tapi waktu tu lah Kak Liza ambil gambar boleh. nak ini, dia tak faham situasi pelakon tu sendiri. Boleh tak akak jelaskan kepada netizen? Benda ni memang harga yang harus kita bayar. Especially kalau kita paling elak pergi kematian satu. Kematian ni kau sibuk nak gambar dengan aku contoh. Ataupun kita pergi orang kahwin, pengantin tebok bersanding kat atas, orang sibuk gambar dengan kita. Itu pembenda satu. Tengah makan ni, memang tengah makan lapar ni betul-betul nakik atau pada anak. Kalau nakik anak kita pula ada anak yang memang berbahasa, dia akan lepaskan je. Kalau ada manager macam you ke kan, mungkin boleh halang lah. So kita sebagai selebriti artis lah ataupun siapa sajalah, tidak ada hak untuk cakap No, betul. Sebab nampak jahat. Tapi sebenarnya tengah makan, kak minta maaf ganggu Boleh tak kita cakap, betul kau ganggu aku, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, Dek. Kita kena berlakon lagi ni, Alah, tak apalah, Dek. Kakak tak apa, kakak okey. Ambillah gambar, ambil. Tak apa lagi, Tepas. Sampai tahap itu. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang dia jadi tak ikhlas. Betul. Jadi paling takut bila jadi tak ikhlas tu, tanyalah anak-anak, tanyalah kawan-kawan, tanyalah sebab kakak adalah orang yang terlalu menghargai peminat, terlalu menghargai orang yang datang kat kita, tetapi ketika itu kita tengah mood yang tak baik. Percaya tak akak cakap tengah makan tiba-tiba akak terbuat muka macam terbuat mesti dia rasa bersalah kan. Lepas tu ada pula kata boleh tak, ataupun anak kita nampak muka kita dah tak betul, anak kita dah tahu balik kau kesiap ni, balik kau kena dengan aku ni, kenapa kau tak contoh anak jadi kak minta maaf kak ibu saya tengah makan. Percaya tak demi Allah habis makan akak make sure akak kena chat orang tu balik. Hati tu rasa macam akak tak boleh tidur Bunda malam. kelana. Jadi macam tak baiknya aku. Kenapa aku? Kenapa aku tak boleh kontrol? Itu I bawa. I bawa sebab sian dia. Kita kena faham dia. Dia tak faham kita. Kita kena faham dia. Betul. Kita baliklah sekarang tau. Betul. Kita faham kita. Setuju. Kita kena faham dia. Betul. So once you dah ada dalam bidang ni,
dia tak boleh cakap no. Betul. Kecuali kalau contoh akak pergi majlis-majlis yang memerlukan akak kena ni, akak kena cakap dengan yang jaga-jaga, contoh bodyguard lah konon contoh akak pergi majlis-majlis ilmu macam atau majlis-majlis yang nak meraihkan kita, akak kena cakap sesuang, dia akak minta maaf dia, korang kena make sure. Kadang-kadang dia kata, Kak jangan stop, jangan ambil gambar. Tapi kau lepaskan kita. Bila kau lepaskan kita, kita dah tak boleh buat apa. Jadi akak akan brief diorang tu. Akak bukan nak cakap, Dek, make sure depan tu dah ramai. Akak dah nampak kamera dah pegang tu. Kau kena hold. Diorang jangan bagi akak. Itu terpaksa. Sebab bukan nak belagat, tapi nanti akan ambil gambar. Sebab kebanyakan diorang ni, macam dia terlepas macam dia rasa macam okey. Tapi ada masanya, memang tak nafikan. Ada pula yang guide, yang kontrol kita. Sampai peminat tak boleh nak ambil gambar kita. Itu tak boleh. So, itu yang kita kata, maknanya sekarang kita kena memahami diorang. InsyaAllah, Zio. InsyaAllah. Masya Allah. Itu jawapan you kepada akak kekal relevan sampai Allah, sekarang betul. sebenarnya. Semua dengan izin Allah. Tapi Kan? Yes, betul-betul kan maklumlah kan. Dulu sampai sini aku buka, tapi ni kena jaga letak maaf. Dulu kepuk-kepuk. Nanti suami I marah. Dulu kepuk-kepuk. Tadi Kepuk-kepuk tadi, kepuk-kepuk kan. Itulah sikit pasal zaman-zaman muda akak dulu kan. Sebenarnya Berapa jam ni kau nak panggil aku cerita zaman muda 3 jam boleh ni. Tak ada sebenarnya kan. Ni untuk sharing lah. Sebenarnya mak saya satu sekolah dengan akak dulu dekat sekolah perempuan Jalan Nampang. Dia sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah Ampang menengah. lah. Masa tu akak form 6. Akak ada form 6 kan? Tak pandai aku SPM. Oh, tak ada SPM. Kau jangan malukan aku. Dia junior akak. SPM macam. Dia mak saya Ampang ARGS. Ampang Road Girls School. Ya, betul. Dia junior akak. Lalu dia ceritalah akak memang glamour kat sekolah. Uyo. Alamak, tak baik juga. Alamak, Betul. Allah. Akak berlakon, maksudnya minat akak tu, jiwa seni akak tu daripada sekolah lah. Dia kata I glamour. Glamour? Dia kata apa lagi? Oh, dia kata akak. Tak ada. Yang baik-baik Okey, cakap. okey, macam ni. Mungkin macam ni, masa kita kita di sekolah rendah ke, memang ada kadang-kadang ada pertandingan bahasa Melayu, ada pertandingan bahasa Malaysia, ada apa? Sajak. Ada macam hujung tahun kita panggil apa? Kita ada macam ada Pertandingan ni. hujung tahun kita ada macam ada persembahan masa kelas persembahan ada buat. hujung tahun Sekolah tu. rendah kakak dah pandai-pandai dia cikgu menari. Aku dah ajar menyusun tari. Aku dah ajar dia dulu. Suka. Jadi masa semakin dia buat, semakin kita kalau kata sekolah Ampang, sekolah Badi tak ada sekolah rendah kita suami mengingatkan. Okey, kenapa glamour? Oh, glamour ya. I banyak kes tau. Boleh ke berapa jam ni kita nak cerita? Boleh, banyak masa. Okey, banyak sejarah I masa sekolah menengah. Satu, I masa kan kita dapat macam chart kita punya kebersihan. I tak nafikan tau. I memang, nak puji, I memang pembersih dan sampai bersih I tu. Contoh kasut kita kan selalu kena pijak-pijak. Kadang-kadang kita kasut putih ni kita dah kapur kan. Kau tak merasa zaman kasut-kasut kapur Kasut kapur kena pijak. Aku rasa kan? Rasa tak rasa kan? Inilah dia. Jadi kita kapur-kapur. Aku tak nak hitam pun tak nak. Setitik hitam pun tak nak. Kena make sure walaupun dah kena pijak. Bukan basuh, tak basuh. Top up lagi dengan kapur. Sekeras-keras kasut tu masuk dalam. Keluar gelap letak sebenar. peti ais. Belakang peti ais tu supaya dia kering, supaya bersih. Dulu sekolah kita panggil apa? Pinafore. Dulu ke Pinafore? Okey, tapi I tidak beli, I tempah. Wow. I Pinafore tu labuh sampai sini. Wah, macam tutup aurat sangat-sangat lah. Labuh, I tak pakai miniskirt, mati bapak aku pukul aku nanti. Labuh, Lepas tu, di sini kecil, Lepas tu, collar kat... Oh, sorry, minta maaf. Kau dekat dengan aku. Susah aku nak cakap. Okey. Collar atas ni mesti keras. Yang baju putih beli lelaki punya. Sebab kalau perempuan, collar lembik. So, memang keras. Nak kena relate dengan glamour ni. Lepas tu, ni tangan lipat. Lipat. Betul tak? Rambut macam mana rambut? Tak, lipat. Ni banyak proses ni. Lipat. Lepas tu, kan ada zip tepi. Buka. Kalau siapa tahu nakal, budak sekolah nakal, dia akan macam tu. Dia akan zip ni saja buka seksi sikit. Adalah baju dalam tapi buka. Bag, sling bag tu lelaki punya warna hijau. Lelaki je pakai. Aku beli, lepas tu tulis nama. Nama kita duduk kat sekolah kan kita ada nama kan. Rumah biru, rumah hijau, rumah apa Nama I dulu kan memang Noliza Abdullah. Tahu tak nama I kat sekolah apa? Apa? Liza Diana. Sebab masa tu Diana tu macam hebat. Liza Diana purple Lepas tu rambut. Sebab dulu rambut kakak memang kepuk-kepuk. I very neat pergi sekolah. I make sure I berdandan yang orang tanya. Dulu kan kalau nak zaman kalau I tengok ada satu filem I roll, I memang jenis pagi-pagi akan bangun awal. I akan make sure rambut I kemas bersanggur-sanggur. Kemasnya. Wangi-wangi pergi sekolah memang make sure bersih. Sebab apa tahu? Sebab lalu nanti jumpa Ampang Road Boys School. Cantik. Itu yang my mom cakap glamour. Ya, make sure mom tiap. Tapi satu yang nak bagi tahu ni fitnah lah. Fitnah tapi I dah ampunkan, dah maafkan. Kadang-kadang orang yang satu sekolah yang kita harap mak you tak macam tu lah. Dia jumpa kita balik,
Diorang panggil Arab. Diorang tak panggil Aliza. Kenapa? I daripada kampung daripada Keramat, kakak tidak ada istilah orang panggil Kak Liza. Kalau Arab tu kakak Kanten. Arab. Confirm kawan kampung atau kawan sekolah. Sebab Kita panggil lah Kak Arab. Arab, ya Arab. Kak Arab. Akak orang panggil Arab sebab arwah bapa kakak memang orang Arab. Arab. Bapa akak imam, anak dia macam ni lah. Nak beritahu ya. Pak Habib ya, tapi anak dia macam ni lah. Okey, jadi bila Arab tu memang confirm kawan-kawan sekolah. Lepas tu bila kita jumpa dah, kemudian kita dah habis-habis dah jadi, kita kan bila dah jadi selebriti yang kita tak apa kenal sangat dulu pun, yang bukan kawan sekolah sangat Semua pun dia akan kenal. kata kau, tapi doesn't matter. Doesn't matter, I positive. Cuma yang tak best ni, Arab, kau ingat tak masa kat sekolah dulu? Kau sekolah pun kau make up. Itu I rasa I tak boleh terima. Exactly. Yes. Aku tahulah kau sekolah kau kan pakai maskara semua. Itu I kena cakap baik semula. Kadang-kadang I terpaksa tegur. Come on lah, pergi sekolah mana boleh make up kan? Tapi itu kadang-kadang, tapi tak salahkan dia. Dia nak menunjukkan kan kita, akak sekarang memang suka maskara, memang suka lah. Jadi nak relatekan dengan sekarang, kau dah glamour, kau pun dulu pun kau dah make up. Bukanlah kata cantik kan, tapi kau sekarang bukan make up. Itu betul. Tetapi nak katakan kawan-kawan sekolah yang tu kakak masih berhubung daripada kawan sekolah, daripada sekolah rendah, sampai sekarang kita masih berhubung. Masya Allah. So kalau nak kata glamour tu, memang I suka kemas. Yelah. I kena collar mana ada perempuan pakai collar lelaki tu I beli tau. Block store dulu. So Kak Liza memang asalnya Ampang lah. Sekolah gini, kakak memang orang duduk kat Keramat tu. Memang orang KL. Oh, KL. Orang KL. 14 IC? 10. 10. Sekarang dah banyak dah. Oh, dah banyak dah. 11 14 kau umur berapa? Saya muda lagi. Tapi kan, tapi sikit-sikit. Tapi boleh ke cakap macam banyak? Boleh. Macam kau kurang sikit aku rasa. Tak apa kak. Okey, lepas tu kan bila kat ni cerita balik pada orang KL, walaupun akak orang KL, bapa akak garang, arwah bapa akak garang, mak akak garang. Kakak tak bebas tau. Yalah. Kakak tak bebas tau. Jadi macam masa tu memberontak macam tak boleh hati. Nanti akak kalau ada banyak kalau ada next episode kau panggil. Kenapa aku nak relatekan pasal KL dengan yang bapa mak bapak tak Ni kita sekeluar. tweak sikit lah kan. Banyak cerita. Okay, so sekarang ni akak pasal pelakonan lah pasal lakonan lah. Sekarang ni kan banyak muka baru. Gen Z kan, pelakon-pelakon baru semua tengah naik. Influencer kan. TikTok. Betul. Pernah tak akak rasa macam sedikit tertinggal apabila muka-muka baru ni keluar? Tertinggal dari segi? Dari segi macam job, mungkin dia orang panggil muka baru. Takkanlah TikToker tu nak jadi mak. Kau agak-agak lah soalan kau pun. Kalau Gen Z, takkan ni nak watak makcik. Kau soalan tak kena, kau salah. Okey. Kita kau tengok dah kena marah dah kan. Tak, sorry. Gurau. I faham maksud dia. Okey, zaman sekarang memang betul. Sorry kalau station nak terasa kan. Zaman dulu, producer, director berhak untuk memilih pelakon. Betul. Yang kena dengan watak. Watak 50 memang dia akan ambil 50. Watak 20, dia 10. Sekarang ni zaman, kerana dia popular, kerana nak sangat, umur 30 dipaksa dia 60. Ada? Ada. Betul. Okey. Kita pula kena mengikuti perkembangan semasa. Dah memang session nak, dah memang budak tu pun memang diorang nak dia. Berbaliklah kepada tadi asal kita tadi, dah rezeki. Rezeki dia, jangan menidakkan rezeki orang tu. So dah memang watak Gen Z tu memang dia lah. So nak kata tergugat dari segi apa? Akan nak tanya awak yang macam terbelakang. Dia terbelakang dari segi apa? Maksud awak tadi tarat dari segi apa? Mungkin Kebelakang kalau bukan daripada lakonan pun mungkin mereka boleh jadi ambassador. So mungkin diorang dekat muka depan, muka cover muka diorang je. Dan memang diorang cantik Pan-Asia. Muka kita muka Melayu. Bagus. Akak cantik lah. Tak memang rezeki. Takkan nak jual produk yang lip gloss nak panggil umur 60 tahun yang tertarik bibir macam tu bagi dia tegang. Kau mesti ambil bibir yang menggil. Agak-agak lah. Tak apalah Zio, sambunglah. Aku nak minum air jap. Tak betul. Tak gurau-gurau. So sorry berbalik kepada jangan menidakkan rezeki orang lain. Itu dia point dia. Okey akak macam mana boleh tak, sebab kami ni nak kata okey, adakah akak rasa nak jadi seorang pelakon tu kena ada aura ataupun kena ada rupa sekadar tu ataupun bakat atau package lah macam mana? Okey. Kita kena balik pada rezeki Allah ya. Kena pegang pada tu. Okey. Baik. Tetapi Allah nak kita usaha. Yes. Okey. Banyak orang tanya, okey, pasal aura tu kakak tak nafikan. Sebelum nanti ingatkan kakak pasal bakat dengan rupa ya. Okey. Bakat dengan Kakak nak rupa. sentuh pasal aura. You all pernah tak ada situasi yang di mana kita berkawan? Kita semua okey, tapi ada satu orang ni kita semua macam kurang suka. Dia tak tahulah macam dia tak ada buat salah pun. Dia cakap sikit macam reaction macam kita tak ada tak? You ada tak rasa benda tu dalam Benar persahabatan? lah. Ada macam Tipulah tak Tipulah tak kan? benar dalam industri. Dia datang. Alamak dia ni datang pula apa benda ni. Kau terpaksa buat sesibuk. Kita tak nak layan dia. Biasanya kita orang kan Zio, ni
Dia lah, saya layan je. Maksudnya kenapa ada begitu? Ada manusia yang begitu Kita kena minta minta kita minta pada Allah kan. Sebab tu ada amalan-amalan. Tapi kalau amalan tu mungkin kita praktikkan daripada apa yang kita belajar kan. Memang betul dia sikit-sikit dia memang ada benda vibe yang macam kita suka. Ada orang tu kan dia kita suka sangat dia. Termasuklah kakak ada kes yang macam pelakon. Contoh pelakon bukan tak nafikan. Ada satu masyarakat zaman-zaman kakak masih berlakon lah. Kita syuting dengan hero ini. Hero ini membuat perangai, datang lambat, tak disiplin, memang nama dia memang tak best lah Jadi orang memperkatakan tentang dia. Tetapi akak ada masa ketikanya kita memang suka dia. So dia datang lambat, kita rasa macam Okey je. Lepas tu kenapa macam orang cakap Kak kau marah ni, kau sound dia Kak contoh Tapi dia pandang aktif. Dia jumpa kakak dia peluk kita. Tapi dia perform. Dia perform. So aura dia ataupun kita ada something yang ada kat dalam diri dia. Tetapi kita kena niat lah dengan memang, sebab tu kenapa ada doa cermin, ada doa makan. Minta maaf terpaksa cakap dah tua ni kan, tak salah tak semayang kan. Okey, dalam wuduk kita tu setiap anggota badan kita memang kita kena hidupkan. Kita kena cakap apa benda kaki kita, tangan kita, mulut kita, mata kita, muka kita. Dan especially bila kita ambil semayang kat muka tu, memang kita minta pada Allah. Kita kata Allah, aku tahu aku nak jadi manusia yang boleh beri kebaikan pada semua orang. Amin. Bagi kat aku arah positif, orang sayang dengan aku, orang suka dengan aku Allah, supaya aku dapat memberi akak memang kita dalam tu solat memang dalam amalan kita ambil wuduk ke kita amalkan tu dan tengok cermin pun kita siapkan. Terima kasih Allah, kau dah janjikan aku sebagaimana kau elokkan rupaku, betul kau elok kejadianku. Ya Allah, bagi aku arah positif Allah. Dalam solat ke dalam apa kita cuba minta. Itu doa. Dan kita pun sebenarnya kalau kita nak dapat orang baik, kita kena jadi baik dulu. Betul. Kita kena jadi baik dulu. Kita kena buat baik. Walaupun kadang-kadang benda tu agak berat, tapi lama-lama kita akan okey. Cuba. Lepas tu kalau kita rasa orang ni ada benda tak okey, kita ambil yang okey dia. Kita jangan ambil yang tak okey dia. So kita akan rasa macam kita boleh masuk. Tetapi kalau ada sekiranya berlaku macam tu, itu memang orang tu punya aura lah. Memang dia yang kita, tapi kita lah kena jaga diri kita supaya kita tidak menjerut kawan-kawan kita lain supaya membenci dia. Jangan sekali. Okay, bakat. Bakat dan rupa. Bakat. Okay. Berbalik kepada bakat dan rupa. Sorry kakak nak cakap, kakak memang sedar, kakak tak boleh cantik mana pun. Kakak sedar. Aku bukan Panisha, aku hidup mancung tak Ya tak, aku tak tengok aku macam muda-muda, gambar aku keli, kulit aku hitam, macam tu. Okey, berbalik kepada bakat rupa. Kakak terpaksa cakap kat sini, akak berlakon, first filem aku, hero aku Badul. Handsome ke Badul tu? Contoh. Zaman hero lepas tu Arja apa? Handsome ke Arja apa tak? Aku berlakon dengan siapa? Salih Yaakob. Hero-hero yang memang hero. Salih Yaakob, Mr. Oz. Dah meninggal dia, arwah dia. Salih abang Badu, Masifu Zaman itu hero memang komedian. And muka, sorry cakap lah, biasa-biasa abang. Aku tak berlakon macam dapat macam Zul Arifin, muka sadar. Syafiq Kyle. Okey, okey. Berbalik kepada bakat dan rupa. Kita rasa dulu-dulu rupa tu kalau ada bonus lah. Yalah, alhamdulillah. Tetapi sebenarnya bakat dengan rupa kena seiring. Okey, contoh. Dia ada rupa, tapi dia tak ada bakat. Tapi bakat akan dia asal. Okey. Dia ada bakat, dia tak ada rupa. Sekarang punya duit dia, ada duit dia. Cocok berdosa kau tu. Tak, lelaki aku rasa dulu, sorry lah terpaksa cerita pasal Namron, terpaksa cerita pasal Beto. Terpaksa. Saya minat tahu. Okey, satu ketika tanyalah dia, boleh panggil dia. Dia pun tidak dikedepankan kerana rupa. Bagi dia dia manis. Pasal cakap dia manis. Tetapi bila bakat dia mengatasi rupa dia, automatik dia handsome. Betul. I selalu cakap orang macam security guard. Security guard Okey, muka handsome Masa pakai tapi orang tak pandang. Cubalah kalau yang dia ada duit sikit, jadi bos CEO, rupa dia biasa je, tapi dah dielokkan, automatik dia nampak elok. Betul. So penampilan itu perlu, dan sebagai pelakon, bila kau dah dapat peluang itu, cuba cantikkan diri, bagi benda-benda macam ada duit dapat duit, dari segi apa saja, tetapi dia akan datang seiring. So bila Kak cakap berbalik pada bakat rupa, dua penting. Dia tak boleh bakat saja tapi tak ada rupa pun tak boleh, tapi rupa itu boleh mengatasi setelah macam-cakap tadi, lakonan dia memang hebat, mantap, akan menutup segala. Sekarang kau tengok Beto handsome tak? Handsome. Remisha handsome tak? Tak nak cakap. Saya tak boleh sebut suami saya kat situ. Remisha. Apa, benda tu subjektif kan? Kenapa Remisha tak boleh? Tak boleh sebab saya yang handsome tu hanyalah suami saya. Memang tak, bukan dosa-dosa Okey, kita nak cakap elok tak lupa dia untuk bila di kaca TV. Cantik orang rupanya. boleh macam terpegun, tak tunggu. Tunggu. Sebab dia datang seiring. Dia datang seiring dan
yang kita yakin sangat, kalau ada bakat, ada rupa lebih cantik. Tetapi kalau ada rupa, tak ada bakat, bakat boleh digasah. Ada bakat, rupa dia kurang, lama, dia akan jadi elok. Dia akan jadi cantik. Itu I percaya. ABU contoh. Pernah jadi hero. Okey je. Betul. Orang boleh terima dulu arwah siapa. Tapi kalau kita notice siapa contoh. Bakat dia mengatasi rupa dia. Betul. Itu kakak believe that benda tu dua-dua kena jalan seiring. Betul. Macam tu. Kalau macam contoh kami yang tak pernah berlakon ni lah kan. I pernah. Dia pernah lah. I pun pernah. Akasya lepas ni dia rasa. Oh, ya, amin. InsyaAllah amin. Oh, tu suami awak ke? Yang belakang, produsernya. producer tu. Minta maaf producer. Kau suka ambil masa tentang ilmu peribadi kat sini. Aku dah tentu harah dia ni. Tunjuk contoh yang tak baik pula. Memang tapi betul. Suami lebih handsome. Handsome. Untung tak dapat suami. Sebab saya lah, kalau saya ni menjagalah kalau boleh. Kalau boleh. Bukan kalau boleh, mesti boleh. Mesti kena jaga. Sebab benda tu bagus. penting. Itu ada orang tak faham. Ada Hazam orang min tak fadli faham. Rabbi, Tapi Masya dia Allah. macam ni, so slowly lah. Dia, bagi akak Tahira bagus. Kalau umur yang begini, serius. Umur begini, you dah menjaga. You umur 30 something kan. Untuk Masya kakak ni, Allah. kakak rasa kalau nak cakap macam nak nangis lah. Banyak masa kita yang terasa macam kita tak boleh kembali dah. Sebab tu kalau orang tanya, kalau kau dihidupkan balik, kau dah tetap aku nak jadi Riza Abdullah. Sebab dulu ujian aku lah membuat aku begini. Betul. Tapi kakak rasa sekarang, Masya Allah, rata-rata orang yang zaman kita dulu susah Yalah. nak jumpa. Betul. So bagus maknanya. Ya Allah. Betul serius. Masih ada. Ini bukan nak body nak panggil job Yalah. lagi tak. Menjaga itu sangat, you jangan kata kalau boleh. You kena bagi educate semua orang, memang kena boleh. InsyaAllah. Memang kita kena educate orang sebenarnya. InsyaAllah. Dan saya dapat ilmu-ilmu ni pun daripada kawan-kawan selebriti juga. Kakak-kakak yang ada, Kak Akmal, Kak Liza, Datuk Zila. betul. Macam mana kalian menjaga, begitulah saya adaptasikan Masya benda tu Allah. dalam diri saya. InsyaAllah. Semoga yang baik-baik. Amin. So Amin. untuk kami yang tak pernah berlakon ni kan, macam apakah satu tips yang paling penting untuk akak bagi pada pelakon-pelakon baru? Contoh macam katakanlah Tahira in future nak berlakon juga. Apa satu tips? Satu je yang paling penting. Dari segi apa nak Dari tanya? segi konsistensi dalam lakonan. Sebab kita ni kadang belajar. Karakter lah, Lepas tu kadang belajar, lepas tu bila dah pandai sikit tak nak belajar dah. Nak konsisten daripada segi lakonan kita supaya jadi mantap macam Kak Liza. Allah nak kata mantap tu taklah. Allah membarik. Masya-Allah. Macam kita cakap lah, bakat yang ada dalam setiap seorang tu, dia tak pernah tahu. Macam kakak pun sebenarnya tak pernah terfikir. Memang dalam cita-cita dulu kat sekolah jatuh, cita-cita apa, tak adalah pelakon menyanyi, tak ada. Memang tak ada. Pramugari. Ya ke? Wow. Serius. Pernah ke? Tak akak sampai. punya cita-cita. Cita-cita. Tak, Tapi kalau pernah. Tak, masa zaman akak tak boleh pendek. 5 kaki berapa tak tahulah. Rupa pun tak apa nak elok kan. Okey. Kalau nak kata macam nak konsistensi dalam lakonan tu, memang ada orang bakat dengan tadi kita sentuh bakat rupa. Ni konsistensi. Bakat dengan minat. Tadi kita cakap rupa, tapi ada dua kan, bakat dengan minat. Ini pun kena menengan kaitan juga minat. dengan bakat dengan minat. Dia ada dua keadaan. Kalau dia ada minat, tapi dia tak ada bakat, minat dia tu insya-Allah lama-lama dia akan gilap. Tetapi kalau dia ada bakat tapi tak ada minat, minat dari segi macam tau, dia tidak kerja dengan ikhlas, suka hati dia, dengan disiplin dia tak jaga, dia suka hati sebab dia ada bakat, dia macam dia hebat, dia macam pelakon, macam orang akan panggil, dia macam dia punya lakonan membuatkan orang hebat, tapi tak minat. Bila tak minat dari segi macam tak menjaga tak jaga dia punya kerja, Kualiti lah. Kualiti dan menjaga kerja dia. Maksudnya call time tak jaga apa, tak jaga orang sekeliling tak jaga, dia rasa dia hebat, dia pelakon yang hebat. Dia percaya tak? Hebat macam mana pun kau, tapi kalau kau tidak jaga disiplin, dia tidak akan ke mana. Sekejap je. Itu I believe. Itu I believe. Tetapi kalau dia ada minat, dia tak ada bakat, minat tu maknanya dia jaga kerja datang awal, daripada orang nak marah, kena marah ni berlakon ni, tapi dia nak belajar, dia akan jadi baik. Sebab dia dah ada minat dan dia ada disiplin dia tadi tu. Jadi kalau nak kata konsistensi tu, macam kakak tak tahu orang lain, tapi kakak adalah manusia yang kalau bekerja tidak ada istilah main-main. Istilah cincai tak ada dalam hidup akak sampai ke hari ni. Kakak adalah InsyaAllah bukan kerja ni je, apa saja kerja dapat. Kalau dapat skrip tu macam S1 nak baca malam karang, I don't know, ada orang pelakon, I don't know, I tak tahu, I tak sentuh orang yang datang tak ada skrip, boleh suka-suka hati. Tapi tak nafikan juga zaman sekarang datang tak ada skrip, treatment saja. Itu memang tak dinafikan. Itu kita kena adapt dengan keadaan semasa. Tetapi kakak adalah orang yang kalau dia cakap aku akan buat homework, aku akan tulis apa benda-benda besok ni, padahal kan dia bagi jadual. Scene besok. Tiba-tiba I don't know, kalau orang tak ikut jadual, kita kena hormat kerja assistant director dah siapkan jadual untuk kita pun datang besok. Tiba dia buat CCC, tiba-tiba dia sebut contoh, akan sampai ke tahap bukan menghafal tahu hari ni aku ada berapa scene, 10 scene, contoh dia buat 10 12, tiba-tiba standby 10 13. 10 13 I boleh
perasan benda tu. Because I dah buat preparation dari segi bukan kata tunjuk baik. Aku dah prepare untuk scene tu. Tapi bukan tak ada yang macam tiba-tiba, Kak boleh tak kita tambah scene? Kenapa? Ada reason dia. Kenapa nak tanya? Oh, minta maaf lah Kak, prop kita tak ada. Rumah ni gini-gini. Kita boleh buat bincang. Tetapi ada orang set yang I mean bukan semua lah diorang habiskan cepat je. Dia tak fikir kita ni dah sedia ke tidak. Jom buat. I tak boleh. I akan against diorang. Sorry. Kau nak kerja kau cepat, aku nak prepare scene. Betul. Itu kakak. Especially ke scene heavy. Kalau komedi main okey. Jadi kalau berbalik pada tu akak sampai ke tahap contoh kalau kita buat 20 scene satu hari ya. Pernah tahu Tahira 20 scene sebab 20 kita faham. Pernah dengan scene kalau nak especially kalau watak kena hafal dialog yang gede sakit kepala dengan tak tidur malam. Shot lagi ada. Ya dengan shot berulang-ulang nangis banyak kali. Okey contoh scene yang ke-18 kita sampai memang penat, bohong lah tak penat. Buat lepas tu nak buat ada lagi tak habis lagi ke contoh. Buat juga ni tapi kan buat dalam keadaan macam buat juga. Tapi kita dia tahu okey dek, okey cantik. Kak okey kak semua okey. Diorang cakap okey tau. Tapi kalau I rasa tak okey, anak aku jadi mangsa dan kereta. Nakib nak tanya, tadi okey tak? Okey bu, cakap betul. Tapi ibu rasa tak okey, I akan rasa tak okey Tahira. I akan rasa aku tak boleh ni, aku rasa demi Allah malam I tak boleh tidur. I rasa macam tak bolehnya aku. Itu I punya tak puas tu. I ada rasa macam kenapa aku kena perform walaupun memang kau penat kau dah janji 20 scene kau kena buat ni. Tapi besok pagi walaupun memang dari pandangan orang okey, semua akan cakap okey, tapi kita sebagai pelakon rasa macam nanti balik kan contoh dialog tu kan kau pergi mana patut tu kau gimana contoh I akan buat balik rumah itu dialog tu tak sedap lah I akan terfikir besok pagi tapi scene tu dah lepas dah edit dah tak ada masalah tapi untuk besoknya kalau kita ada lagi kita akan janji pada diri aku akan buat lebih baik. Masya Allah, profesionalnya Kak Liza. Istilah kalau kata consistency tu kita buat contoh kadang pelakon baru datang kan jumpa kat kita Kak saya contoh tak ada job tak ada apa gini-gini macam saya tak apa cuba ada peluang sikit pun ambil. Kadang-kadang orang otak besar nak heroin. Jangan. Ambil sikit pun kadang-kadang sikit itu banyak. Ada pelakon sikit itu banyak. Kadang-kadang you berlakon 1-2 scene tapi orang nampak. Buat yang terbaik orang akan panggil you. So I believe that benda tu I cakap dengan adik-adik you buat sampai orang sebut nama. Pelakon ni aku panggil dia ni lah. Kita nak sampai tahap tu. Jangan orang dah lupa. Wah, siapa tak nak. Bila once you dah ada insya-Allah buat yang terbaik. Jaga hubungan sesama manusia, hubungan dengan Allah of course lah insya-Allah. Masya Allah. I'm too impressed tau Zul. Macam bila kita dengar Kak Liza sebagai seorang profesional yang tak tidur. Korang jangan serius nampak muka kau serius kau dah takut-takut tak. Kali kita banyak main kan. Tapi macam tunjuk baik sangat tak okay. Macam tunjuk belagak ke tak kan. Sharing. Akak excellent sangat sebab akak tak tidur 48 jam lebih kurang lah. Macam mana akak boleh tak tidur 48 jam tapi akak boleh jadi excellent macam ni. So kami sangat impress. Mana macam Masya Allah tabarakallah. Allahumma barik. Semoga Allah limpahkan lebih banyak rahmat yang paling penting. And then Kak Liza sebagai seorang legend lah kita panggil lah primadona legend. Nasihat Kak Liza untuk anak-anak seni di luar sana supaya tidak tersasar daripada landasan. Allahu Akbar. Siapalah kita nak nasihatkan. Ibu-ibu. Okay, masa kita muda pun kita pun banyaklah kita punya bohong lah kan masa zaman kita muda kita nak enjoy kita rasa itu balik pada tadi bila kakak sentuh pasal mak bapak tadi okey dulu masa kakak baru-baru berlakon kakak dengan mak bapak habis syuting kakak kena balik rumah tau tak ada istilah keluar balik mati aku kena bantai contoh lepas tu kita jealous kawan kita ni duduk serumah tak nak sebut nama negeri-negeri Perak Kelantan Terengganu Sabah kau duduk siapa ke kawan bestnya kau kawan dia boleh keluar rumah best jealous I jadi memberontak itu I tak nafikan I rasa macam kenapa mak bapak aku macam ni gini tak boleh terima macam nak keluar bapak aku macam tak sporting lah gini kan tetapi kan kita berbalik pada mak bapak lah sebenarnya dia dekat mak bapak kakak pernah cakap dengan orang kan kita tak pernah kata kita baik. Tapi setiap kali nak buat sesuatu benda macam akak selalu terfikir macam bapak aku dengar nanti maruah bapak aku, aib bapak aku. Kakak tak pernah cakap kakak baik tapi kan alhamdulillah sepanjang kakak dalam seni kakak tidak menidakkan sorry sensitif cakap pasal isap rokok ke minum itu hak masing tapi kakak syukur pada Allah kan. Bukan nak cukup riak, bukan nak cakap apa, mungkin doa mak bapak, kakak tak pernah terbabas keadaan tu. Walaupun sebenarnya kawan-kawan kalau kakak dalam 10 orang tu rasa 8 orang isap rokok tu. Bukan kata orang jahat tak kata orang jahat pun. Tetapi persepsi mak bapak kita kalau tengok anak merokok menangis tau. Yalah. Anak lelaki pun sedih apatah lagi anak perempuan. So kakak mungkin lah bukan mungkin ya doa mak bapak kita. Lepas tu bila kita dah makin kita dah berusia kan kita rasakan bila ni kita kembali kepada zaman sebab tu kakak buat apa yang mak bapak didik akak didik pada anak-anak.
kita kena terapkan marah macam sebab zaman sekarang lagi menakutkan kita kan. Bukan dulu tak menakutkan, sebab dulu tak ada social media kan. Tapi kakak selalu terapkan bila kita dah makin dewasa kan. Kakak merenungi masa silam kakak. Kakak selalu cakap dengan Allah, terima kasih Allah. Aku terima kasih pada Allah sebab mak bapak aku ni didikkan dulu. Dulu kita memberontak. Tapi bila kita fikir balik, agaknya aku jadikan yang dia macam, bukan kata kita baik, kita tak kata kita baik. Kita cuba jadi baik hari-hari. Sebenarnya kita tahu benda tu tak baik. Kita tahu bohong lah, benda tak baik. Bukan tak pernah tersasar. Bukan tak pernah tersasar. Tapi Allah dah tutup aib kita. Masya Allah. Allah dah tutup aib kita sebab kita tahu mak bapak kita mesti doakan. Tutuplah aib anak aku, tutuplah aib anak aku. Dan kita doakan. So kalau kata tersasar, kita percaya anak-anak muda ni kalau masih baru nak mulakan, ingatlah yang zaman muda kita tak lama, zaman glamour kita pun tak lama. Kita fikirlah apa yang kita buat tu, fikirlah mak bapak kita, dan kita fikir besok kita ada anak-anak kita. So yang sementara masih muda lagi ni kan, kalau boleh lah kita tak social media, kita tak boleh nak social media ni kita nak kata jahat dia ada baik dia, nak kata baik dia ada jahat dia. Kita yang kontrol social media. Dan untuk pengetahuan semua lah ya, kakak terpaksa confess kat sini juga, kakak punya social media ni memang kakak tak nafikan tidak ada kisah peribadi kakak dalam ni. Itu satu kakak nak cakap pada anak muda, kau sedih, kawan kau, boyfriend kau putus, kau mak bapak kau marah ke, kau tak dapat job ke, tak dapat, jangan share kat sini. Itu lepas tu kau terlepas cakap telah mengata-ngata orang, mengata-ngata orang, dah post kau tak boleh buat apa dah. Tiba-tiba yang kau mengata tu baik dengan kau. So kakak nasihat untuk diri kakak juga, untuk semua orang, social media jangan dikongsi apa-apa, kegembiraan ke kesedihan ke, sesekali boleh. Sesekali tu nak menunjukkan, kadang-kadang kita kerja dengan satu station, nak bagi tahu kita syuting apa, kita kena upload, kita tengah kerja-kerja macam ni. Tapi kadang anak, akak bersyukur pada anak-anak akak selalu macam, bu, tak payahlah bu, nanti diorang kata, sebab contoh kita ada job, kita show, kita share, kita kena fikir, Allah kawan aku yang tak ada job mesti akan kata. Kita terfikir benda tu. Kecuali kalau zaman yang gemilang semua orang ada job, yes, belum-belum kau job apa, kau syuting apa best. Sekarang kita cuma aku tak ada job, babe. 3 tahun aku tak ada job. How you rasa? Yalah. Masa tu kita akan bersyukur, ya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Sebab betul, kakak pula di sini kakak nak share, rezeki datang berbagai-bagai bentuk. Betul. Kalau rezeki tu 100 kakak buat, ada rahmat yang kakak akan buat. Masya Allah. Itu kakak. Masya Allah. Sebab kakak rasa macam rezeki aku 100 kau hari ni. Tapi yang kita cakap tu bukan ambil kesempatan daripada orang, ambil kesempatan daripada kita, tak. Ada masa-masa kita rasa tak kot, atau kita rasa ni job ni apa, oh gini, atau apa-apa sajalah, atau balik pada kita. Tetapi akak selalu nak ingatkan siapa-siapa lah, ada juga kes, boleh cakap sikit? Boleh. Ada juga, kita tak salahkan selebriti itu. Ini akak pernah sharekan di podcast lain juga. Kan orang tanya, kak tak terasa ke artis sekarang dibayar macam ni, artis baru dibayar gini? Ada kes-kes gitu. Berbalik pada kita. Bila orang menawarkan kat kita, kita ada rate kita lah. Contoh kita nak buat harga Z, lepas tu harga tu gini-gini. Tetapi ada masa yang datang pada kita, producer tu kawan kita, director kawan kita, pelakon-pelakon tu kawan kita. Babe, siapa lagi babe berlakon babe? Babe, aku bajet aku tak ada. Cakap terus terang. Aku babe, kita akan buat. Tapi tak ada kita cerita dengan orang, kau jangan ambil job tu murah. Dan ada juga pelakon-pelakon, dia dah lama tak berlakon, dah lama dah. Tiba-tiba dia memang susah. Tapi kan ada juga orang ambil kesempatan, dia tak ada job, kita bagilah dia murah. Ada. Kita tak salahkan orang tu, dan kita pun tak salahkan orang yang ambil. Yang ambil tu, pada kita, ketika orang menawarkan kita kerja, contohlah kakak rasa akak memang nak 3,000, contoh akak, aku tak ada ribu, aku tak ada buat contoh, ni kita cakap je, tapi kau dapat 30,000, Alhamdulillah. Dan ketika itu ada watak tu memang kita suka, tiba-tiba ada orang dapat watak tu, kita cakap rezeki, dia ambil 500, dia ambil contoh 500, tapi orang pun tak apalah, ataupun dia bakat dia bagus, cuma ini kita cakap untuk dia orang tu sendiri, dia dah cut dia dah ambil dah ni, dia dah ambil 500, dia buat, tiba-tiba dia komplain. Dia cerita kat social media, dia sedih, orang bayar dia sekian-sekian. Dia tak boleh salahkan diri sendiri. Sebab kau dah kau terima, yang pilih. Betul. Kalau kau dah terima, kau diam-diam saja. Ini akan nak cakap general. Kita pun sama. Dah akad, once dah akad, harga dia gini-gini, kau kena terima. Kecuali dia bagi kau 2,000 ataupun 1,000 satu hari ni, 10 sen je, tiba-tiba 10 sen tak habis, 13 sen, 14 sen, 20 sen, itu yes. Tapi bukan cerita kat semua orang, tak. Jangan sebarkan cerita tu kat dalam tu juga, selesaikan dengan baik. Betul. Mungkin dia ada kekhilafan, dia tersalah, tu masuk kakak. Selagi kita boleh kecilkan masalah tu, dikecilkan, jangan dibesar-besarkan. Ini benda yang kita sendiri sebagai anak muda kena belajar. Betul. Bukan daripada bidang lakonan je, pengacaraan pun sama. Ya, pasal deal kan. So kita tak boleh lari daripada benda tu. Sebab macam untuk pengalaman Tahira yang kecil ini, saya pun ada juga deal-deal kan. Tapi bagi saya betul, saya buat apa yang Kak Liza buat. Kalau benda tu mendatangkan kebaikan, keberkatan dan tim-tim dia baik, kita nak buat. Kita buat. it's okay. Yes. Tak bayar pun tak apa. Nak pun nak cakap, okey tak bayar apa yang pernah buat.
It's Tapi okay. janganlah kau yang tengok ni kau panjang tak bayar tak jadi $1. Memang aku cari kau orang. Dan lagi satu, ni betul betul tak tahu dah. Di hari kita ni nak buat amal, nak buat kebaik saham kita Memang betul ada kerja-kerja amal kita buat free. Tapi ada orang ambil kesempatan. Yes, itu I betul. memang sorry tu saya akan itu jangan buat benda-benda yang Kan, na'udzubillah min zalik kan. Kalau boleh kita sama-sama lah. Hidup ni bukan sebab cari makan je, tapi dia sebab kita kat dunia. Betul. Kita perlukan. Sebab kita nak hidup, kita nak teruskan kehidupan, ada family and everything. Tapi kalau rezeki tak berkah, nak cakap I tak kata I tau. I pernah ada keadaan macam dapat banyak. Mana kejap ni. Ya, betul. Ya, Kita rasa cepat je. Tapi kadang macam ya Allah, ada lagi, ada. Betul. Keberkatan. Betul. Saya setuju. Sebab saya pernah berada di ambang masa 1 bulan tu, kita pernah dapat banyak. Ya, betul. Puluh-puluh ribu. Tapi tak cukup, Tapi yes, it's like mana pergi? Tapi akak kan dalam tadi akak cakap kan akak ada 20 scene, semua scene berat-berat. Macam mana akak maintain the character? Sebab tak semua orang ada orang kata rezeki yang macam akak dapat lah. Kita ialah kita tengok TV tapi kita dapat rasa energi pelakon tu tau. Betul macam akak every time akak deliver dia sampai ke hati. Kadang-kadang saya memang mengenali akak tapi saya rasa macam geram tu tetap ada kak walaupun saya tahu akak memang baik. Masya-Allah. Sebab ni sebab karakter Mak Leha. Karakter Mak Leha tak kisahlah macam-macam cerita akak kan. So macam mana akak maintainkan karakter tu kan? Contohnya scene orang tengok 1 jam tu ataupun 2 jam tu scene dia diorang ingat macam diorang tak tahu yang 20 scene tu akak ada yang nangis, ada yang kena marah, ada yang kena Ya Allah, macam-macam. Yang berpage-page nak kena macam teater nak dalam kena satu hari tu kan. dah betul satu kan. Macam mana akak? Berbalik kepada Allah lah kan. Rezeki. Kita minta pada dia, kita ya Allah, aku dapat ni kerja aku satu ibadah Allah, kau bagi aku kekuatan, aku nak buat yang terbaik Allah, kita kami minta pada dia. Dan istilah kakak pula, kalau kita bekerja kan, kita lupakan segala-gala apa-apa kan, kita memang kita kena bawa all out memang tembak walaupun dah macam nak tidur je. Dia kan standby. Dia memang kakak berehat sekejap, ada 2 scene kakak tak ada, tidur terkangkang juga tidur. Kejut tapi bila kejut tu terus buat sebab kita tu tanggungjawab kita. Buat memang kita kena maintain sebab kita ya Allah aku nak buat terbaik. Lepas tu kita sebab kita ada rasa, kita tak tolak akak, ada rasa macam kalau kita tak dapat rasa, macam kita nak bagi penonton Yelah, tu betul. rasa. Kita kena make sure kita rasa ni share dengan penonton. Buat je walaupun pun nak sedih, tapi akhirnya Tuhan saja tahu. Balik tu macam nakik mata tak boleh buka dah macam masa muda-muda dulu ni faham akak ada ke macam depan cermin sebab berlakon ni dia kena reaksi muka tu kena betul kan macam mana sebab saya ni pernah lah berlakon sikit-sikit kan cerita je susah nak saya ada masalah mimik muka jom kita berlakon sikit lah boleh jom macam mana akak watak apa kalau tengok muka kita orang ni sesuai watak apa dia bukan pasal sesuai. Kita pelakon ni kita kena ada semua rasa. Dia bukan soal watak. Sebagai watak ni kita kena berbagaikan rasa. Okey, kalau nak rasa itu kita rasa dari dalam tu. Kalau kita dalam tu kita tak rasa, contoh kita ada dalam yang tak bercakap. Aku geram dengan kau ni tapi aku tak dapat nak luahkan. Dia ada rasa macam dalam macam kenapa sampai kan? Geramnya aku dengar. Kita dah dalam tu. Saya tak boleh tapi buat kadang-kadang akak pernah tengok jugalah video tu viral dengan Abang Ropi. Akak tak boleh, akak banyak kali cut. Aku geram. Itu geram. Itu macam memang betul. Ada mak sebab tu kakak memang suka komedi tak nafikan tapi akak pun enggak gelak juga dengan Ropi 10 kali take 10 kali buat hal. Dia buat hal macam dialog dia tadi lain ni lain tak dia buat muka. Tapi memang kalau ada satu pelakon Rozi Ramli pun kau jangan bagi dia start gelak. Dia start gelak dia cut sampai mungkin 1 hari tak ada berlakon. Dan akak pun pernah kalau ada kes gelak sampai director kata tak boleh shoot kita cancel tak boleh hanya kerana itu masa aku lakon Fadil Dani hanya cukun chop dia patah chicken chop dia cakap cukun chop hanya kena cukun chop tu aku tak boleh sebab aku tahu dia akan cakap ni walaupun dia akan chicken chop akak pernah kalau ketawa tak boleh aku kan tapi orang ajar tengok kuku ketik gigi kalau nak ketawa akak betul akak akan kepit ni aku cubit peha aku sekuat-kuatnya jangan ketawa tak boleh saya tak boleh saya budak tu ibu memang kalau komedi memang tapi kalau dialog dia bebas kalau sebab tu akak kata sitcom kita boleh bebas kita boleh buat apa saja tapi kalau kelakar akak memang tak boleh tahan dia kata Ropi tu memang aku geram dia tu dia buka je aku dah tak dah dia memang betul-betul situasi kita tak boleh kontrol cepat dia berlakon tadi siapa nak berlakon dulu awak dengan Kak Liza saya tak saya watak anak lakon apa penceritaan dia apa penceritaan dia mungkin akak marah kenapa kita orang nak kahwin lari. Oh ni kena pinjam pinjam tapi tak boleh kau jangan pandai-pandai lah dosa lah kau ni kakak adik kakak adik lah pandai suami dia tak ada kita boleh
Kalau suami tak ada. Ampun. Hello, yang aku berlakon kebanyakan tu bukan ke isi-isi orang juga. Tapi insyaAllah akan ada niat. Okay, dia macam ni kakak, adik. Yang ni pula buat hal... Takut suami. Takut suami. Bukan takut saya hormat. Tak, gurau. Gurau tau. Kalau dia serius lah. Okey, faham. Okey. Kakak, adik pula buat perangai. Kau mengadu kau batu api. Kau batu api. Kau kata dia ni ada boyfriend apa gini-gini. Buat hal, buat gini. Ada dia tak. Kau memang naya. Kau memang kakak jahat. Kau memang kejam. Kau reka sebab kau tahu aku ni anak mak kan. Kalau orang akan anggap macam kita ni lebih kanak. Lebihkan kurangkan ni. Jadi kau geram. Okey, masuk kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, nak duit sikit. Nak beli apa nak? Ni mak baik Okey. Nak beli apa? Nak beli apa? Duit. Saya asyik duit. Kau kenapa kak? Kau asyik minta duit je. Lepas tu kau kat luar sana foya-foya. Mak, dia ni suka bebel lah mak. Mak nak duit mak. Iyalah sebab aku tahu kebenaran kau buat apa kat luar tu. Duit. Asyik minta mak, misalkan mak. Nama dia pakai nama baru. Tahira takut suami dia dekat Lily. Lily apa masalah? Kenapa nak marah Dah mak dia ni kecoh betul asyik minta duit je. Dia bukannya betul pun kat luar tu. Mak tak suka kau. Kau tak payah nak kecoh lah Ada kat mak tak sini. suka aku. Kalau mak duduk dengan aku yang jaga mak. Tak, mak tahu tak baik macam tu. Mak cantik hari ni mak. Alah, Tahir. Mak, nak Tahir macam ni lah. Walaupun kau podik mak ke macam mana. Tapi naluri sebagai seorang mak tahu kau memang anak yang baik. Mak akan bagi duit. Dia je lah baik mak. Lily tak ada macam apa masalah Lily? Cuba cakap dengan mak. Tak ada mak. Kalau mak nak tahu kebenaran, sebenarnya tu Lily pergi kat luar tu, Lily nampaklah dia dengan siapa. Dengan siapa? Kau dengan jantan tu, kau cerita je lah. Jantan mana? Mak, saya straight mak. Kau jangan nak buat fitnah kat sini. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Mak marah dia mak. Ada lagu belakang lagi sedih. Mak maki dia mak. Tak baik maki anak. Jangan sekali-kali keluarkan perkataan tak elok pada anak-anak. Astagfirullahaladzim. Anak bertuah. Kau jahat dia pinang kau. Pinang. Jahatlah Lily. Sampai hati kakak Lily tak baik tau, jahat. Mulai sekarang kau bukan kakak Kau aku terkeluar lagi. daripada family aku. Woi, mantap lah Kak Diza. Contoh kalau menangis tu macam mana akak ambil mood nangis? Okey, menangis ni ada teknik pun ada. Okey. Ada mencuri momen pun ada. Okey. Ada pasangan memberi pun ada. Kadang kita berlakon, kita tak nafikan. Orang tu tak bari, tak rasa pun macam dia sedih. Memang kita ada rasa pelakon. Kita nak marah, I bukan ada isu pasal bully artis. I tidak ada isu bully artis. Jangan sekali-kali bully artis, jangan kali bully yang baru kan. Tapi kalau dia degil, banyak kali datang lambat, buat tak betul, buat perangai tengah-tengah shoot pegang telefon tengok. Memang kenalah, kena untuk kebaikan. Tapi bukan tegur di hadapan ramai, panggil dia ke tepi, cakap kau salah buat. Okey, tadi apa? Dah lari dah topik ni. Pasal apa tadi? Menangis. Okey, menangis tu kita tak nafikan. Kalau ada rasa bila kita baca skrip tu kita rasa sebab kita rasa nanti sini kan sebab tu kita kata pelakon teater dengan pelakon televisyen dia ada dua. Tu pun kita tak isu lagi banyak. Macam teater kita develop daripada first sampai ke akhir. Tapi kalau scene drama, tiba-tiba kau dapat kubur scene tu. First scene kau dapat PM ni tak buat kerja. PM dia dapat dapat location kubur dulu. Rumah tak confirm, sekolah tak confirm, jalan raya tak confirm, kubur. Kau cakap, buat besok kita kubur. Kubur ending scene dulu. Tak masuk it happen. Faham. Betul tak? Benda berlaku PM sampai PM tak semua PM macam tu lah kalau sebab PM rumah dulu. Dia tak buat rumah, tiba anak dah mati je. Tiba dah mati. Betul? Kau baca scene tu macam so kita kena baca sikit tu kisah. Tak maksudnya gitu kan. Tapi pelakon bukan satu perkara yang mudah sebab dia dah ending dah. Dia tak ada pada awal dia sebab tu pelakon teater ada pelakon teater yang masuk drama dia tak boleh pergi sebab dia nak kena beat. Dia ada benda tu. So adalah nantilah lain kali panggil kita akan cerita pasal pelakon teater, pelakon TV. Kita akan nanti panggil kita akan bincang pasal topik pelakon teater, pelakon radio, pelakon ada beza-beza. Jadi sebab itulah dan kita percaya bakat tu milik Allah. Gunakan sebaik-baiknya, buat sebaik-baiknya. Tetapi kalau rasa pelakon tu memang tak nafikan momen ada curi dia lah. Memang kakak ada curi. Kalau contoh anak kita buat tak baik dengan kita akan fikir anak kita kalau kita dah ni dah rasa kan. Data besok anak aku pun aku dah layan dia dengan baik aku buat tapi aku tak terkejut satu hari nanti dia akan buang aku. So kita akan rasa sebab benda tu berlaku kan kita tengok masyarakat sekarang ada orang tua. Kadang kita nak salahkan anak-anak tapi sebenarnya ada orang tua yang
masa muda dia ada kekilapan dia di dalam kehidupan dia. Masya-Allah. So kita bayangkan besok kalau kita tua macam tu ke, so akak selalu cakap anak-anak, ni dah drama pula ni. Akak tak pernah mengharapkan anak akak jaga akak. Tak pernah mengharapkan. Sebab kita takut bila kita mengharap, Allah akan uji kita. Kita doa je lah. So kalau penceritaan tu kadang kita memang berlaku macam yang balik kepada scene kubur tadi kan, kenapa contoh anak dia jahat, mak dia bunuh atau benda-benda macam tu, so kita kena bayangkan insya-Allah. Tapi kalau cerita tu merasa kita dah baca skrip, kita dah tahu, and then kita ada research and then assistant director pun dah bagi explain, dah bagi penerangan kak sini macam ni kak semalam akak ada kes kebunuhan gini-gini, kita dah baca skrip dah bagi kita dah baca dah. So untuk scene tu kita dah membayangkan dah yang memang dalam kubur itu adalah kita, ataupun satu hari nanti kita pun kat dalam tu. Ataupun kalau kita dalam cerita tu kita macam sombong, belagak macam kita sehebat, kita rasa macam kita akan hidup lama-lamanya. Ya Allah, kalau Allah nak tarik engkau kejap lagi, Allah akan tarik engkau. Engkau kat dalam juga akhirnya. So kita kena membayangkan benda-benda situasi untuk bagi kita rasa tu. Dia sorry. Saya terbulatkan. Boleh Azizah saya? Boleh. Okay, izinkan. Saya nak tanya kalau macam dalam ni soalan ujung-ujung kita pun dah nak habis segmen sekejap janganlah lagi. habis lagi, tolonglah janganlah habis. Alah janganlah tolonglah, janganlah. Dia macam okey, dalam Malaysia ni ada ramai pelakon. Ada tak seorang yang mungkin akak belum pernah lagi berlakon dengan dia, tak kisah lelaki atau perempuan, yang akak teringin nak bergabung? Entahlah ya, tak. Kod-kod lah ada ke? Tak ada kot. Kalau luar negara? Lagi tak. Oh. Lagi tak. Kata teringin dia segi nak bersamalah bergabung berlakon. kalau ikut I nak berlakon yang dah tak ada dah. Macam contoh I memang peminat tiga Allah yarhamah Normadia. Masya-Allah. Allah yarhamah Siput Sarawak. Because diorang dulu punya bakat masya-Allah luar biasa. Betul. Yang macam Mak Dara, contoh Mak Dara, dia tak boleh baca. Dia hanya diberitahu apa dialog. Mak Dara pun antara pelakon yang rasa. Saya memang sebenarnya kalau ikutkan saya banyak terpengaruh dengan Normadia. Dan dia masa hidup dia kita pernah berjumpa dia, betul. bergaul dengan dia, berbagi ilmu macam masya-Allah, diorang sangat luar biasa. Family diorang Allah yarham Aziz Jaafar sangat luar biasa. Mahmud Jun sangat luar biasa. Kakak sempat berjumpa diorang. So kalau itu memang kita teringin lah. Bukan kata pelakon, sebab kita dah rasa dah sama je kot. Amin watak tu. Tapi dulu tu luar biasa sebab dulu kita tak ada dengan kamera yang canggih, dengan dengan kita serba kekurangan. Dulu memang kita rasa macam Ahmad Nesfu contoh, Allah sepelambanya dia. Benda-benda macam tu lah. Kita rasa macam siapa yang Bahaji Bakil tu. Sukanya. Banyaklah tipu ambil bau je. Saya tanya Perak. Walaupun why you're going RBC tu. Sampai hari ni aku, where you going? Are you? Dia dahsyat lah. Dia punya emosi, dia punya sampai tu kan. Dia different lah. Dia macam kita boleh berulang-ulang. Kalau katakan akak sebagai seorang pelakon, satu watak yang paling akak suka setiap kali akak dapat. Akak kan kata kelakar. Komedi. Akak suka komedi. Lepas tu geng-geng macam Kaza, Azman yang macam, sebab kita happy bila kita kat set. Sebenarnya kita punya apa kita panggil apa kita panggil, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, nak cakap apa ni, happiness kita punya, kegembiraan kita kat happy pill kita. Bila kita bekerja dengan vibe yang positif, cerita-cerita yang positif, bukan kata cerita yang heavy tu negatif, tapi dia lain. Dia heavy. Dia rasa macam alamak, aku nak lawak ni, jap aku nak kacau mood orang ni. Ada pelakon dia memang macam tu. Akak tak begitu. Akak kena ambil momen. Akak bukan, maybe ada pelakon yang kelebihan Allah bagi, dia masuk set je jadi. Akak tak boleh, akak kena develop akak. Sebab apa? Banyak main. Suka mengacau orang. Macam ni lah aku datang-datang. Aku suka mengacau orang. Akak suka mengacau orang. Akak suka komedi. Akak suka berlawak. Akak suka kelakar-kelakar. Akak suka balik kuki. Lepas tu kita boleh elip-elip. Kita boleh macam, seronoknya. Itu kalau dapat komedi lah. Komedi. Nak relax, nak santai, nak macam semasa-semasa. Macam tu. Tapi kita suka tengok akak yang jahat. Ini tengah saya favorite tau cerita 7 hari tu. Jahat juga ni. Insya-Allah. Tapi dia takut. Ini satu watak yang tak pernah akak bawa. Dia meroyan luar biasa punya meroyan. Dia ada satu step kejap-kejap dia suka, dia ketawa, tiba dia boleh maki. Maki tu saya maki tu dalam watak I tidak masuk ni nak perkataan maki tu I takut nak sebut. Di watak dia boleh macam ni dalam perjalanan syuting tu. InsyaAllah semoga dia pemudahkan. Dia macam bodoh, dia macam hayal, dia macam tiba-tiba macam anak dia pun dia macam kau siapa? Dia tak ingat anak dia dah. Dia dengan dunia dia.
Oh, tiba-tiba balik dia kenal. Tiba-tiba dia, macam, tapi betul lah kan kehidupan manusia, dia makin lama tak mandi, bergaduh dengan anak pasal tak mandi, dia boleh dia boleh pukul, baling, dia tu sekarang ni. Memandangkan cerita yang sedang ditayangkan sekarang di Netflix, di mana lakonan itu berlakunya di rumah ini. Cerita apa? Nama rumah ni Rumah Nara. Kita ada satu cerita yang tengah ongoing lah sekarang. Good Boys Goes to Heaven, right? Beto berlakon. Betul berlakon. Saya nak tanya, pernah ke Kak Liza bergabung berlakon dengan Beto? Sebab Beto? saya peminat. Oh, tadi kau dah misyak kau kata lelaki. Tak, peminat lakonan. Lakonan jangan pandang sana. Tapi saya tengok dengan dia. Betul pernah? Berapa kali dah dengan Macam dia? ada pengalaman. Sebab saya peminat kan. Dia sangat itulah, kita ada berlakon dengan orang yang macam kadang-kadang pasal chemistry tu harus dicari, tapi kadang-kadang kita dapat. Betul, masya-Allah, tabarakallah. Dia memang ada kelebihan Allah bagi. Macam kita cakap tadi, berbalik pada you peminat dia, kan kita pada awal-awal kemunculan dia. Kenapa dia lambat? Dia dah berlakon dah lama sebenarnya. Kakak berlakon dengan dia dah lama masa RTM kan tidak sorry tu kadang-kadang komersial. Kita tak salahkan stesen yang nak komersial, because diorang ada sponsor yang masuk yang membuat pemilihan tu adalah mereka. Kita kadang ada dari sudut komersial, kita tak boleh nak elakkan. So mungkin ketika itu orang tak nampak dia. Tetapi sebab akak cakap tadi, berbalik kepada bakat. Bila bakat kau ada, mengatasi segala-galanya, now Allah bagi dia. Because dia buat jujur, dia memang orang yang deep, dia memang orang yang memberi, dia orang memang memberi dan menerima. So easy bekerja dengan dia. Wah, tapi satu hari ni saya nak berlakon dengan akak lah, walaupun saya tak pandai. Boleh, jom. Akak tak ada buat kelas berlakon ke? Macam Orang selalu cakap, tapi siapalah kita nak. Saya nak. Kenapa? Selalu Akak tak payah rendah diri sangat. Okey, selalu orang kata pasal kelas tu, siapalah kita untuk mengajar. Tidak. Tetapi kalau nak berkongsi ilmu, insya-Allah berdasarkan daripada pengalaman yang Allah bagi sedikit ini untuk kita beri manfaat, yes. Tapi bukan kata kita mengajar, aku pandai, kau kena dengar cakap aku cikgu, no. Kakak tidak ada. Saya suka sebab saya pernah pergi kelas hosting berlakon dengan Ibu Fauzan Tak nafikan, perlu ada. Fauzan Awi, yes, she deserve. Itu memang itu dia punya. Dia guru. Itu kita tak nafikan, dia memang ada benda itu. Macam untuk kakak ada rasa kelainan dalam diri. Kalau nak berkongsi, ada kat Uji Mak Daud panggil, masa dia buka kelas lakonan, dia nak panggil Liza, aku nak panggil, rasa kecil hati macam kecil dia, tak nak lagi. Tak ada benda. Tapi I akan terapkan, kakak akan anggap pelajar-pelajar tu kita berkongsi apa rasa, apa. Sebab kalau nak mengajar, kita tak ada, kita tahu diri kita. Dari segi mengarah pula, akak belum lagi. Producing? Adakah akak macam mana? Dia macam ni, kalau pasal produce adalah pengalaman. Tapi masa tu lebih kepada macam nak try, lepas tu tak. Tapi kan balik pada Allah tak izinkan, ataupun dia kata bukanlah kau jangan sibuk aja. Producer bukan satu perkara yang mudah, yang kita nampak. Kadang ada sampai producer sampai tak, aku rasa aku nak stop lah, biar aku berlakon lah, ataupun biar aku mengarah contoh. Ni lah sebelah ni, dia producer pergi berlakon. Tapi betul tak, banyak benda daripada A sampai ke hujung. Pelakon habis berlakon dah habis dah. Editor habis edit dia balik. Technical team habis balik. Tapi you ni daripada atas sampai ke station TV, quality ada A grade. Kecuali memang orang itu hanya ada, dia ada duit, dia hanya itu saja, pukul fokus dia. Boleh menjadi. Kita tak nafikan ada producer yang dia memang fokus, dia boleh berjaya sampai sekarang. Betul, masya-Allah. Okey. So apa lagi? Kamera ni berfungsi ke? Kamera berfungsi. Habis akak tadi tak pandang sana pun langsung. Habis akak kita nampak akak tadi? Kenapa akak gemuk? Alah, sekarang perasan dah dekat 1 jam tanya gemuk ke tidak. Okeylah kak. Nak akak gemuk tak? Okey. Tak sudah gigi dah turun ni. Okey, kita kan asyik cakap pasal lakonan dan sebagainya. Kita nak cerita pasal cinta jugalah kak kan. Akak mesti pengalaman bercinta ni mungkin akak tidak. Tapi sepanjang akak berkarya dan sebagainya, of course lah akak pun ada anak-anak apa semua ni. Semua kamera aku nak apa nasihat akak kepada mereka yang berlakon bercinta, yang bercinta ni kan, nasihat ke realiti hidup ke, apa nasihat akak untuk orang-orang yang bercinta sekarang ni? Nasihat untuk bercinta? Kenapa akak sebagai mak-mak, akak ada anak yang akak mesti nasihat anak yang sedang bercinta dulu, dah berkahwin pun. So apa nasihat akak kepada anak-anak? Kenapa pula topik cinta ni keluar? Dia nak tanya Kak Liza ada orang ke tak ada orang. Rasa tu je. Cinta direct. pasti ada pada makhluk
yang bernyawa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Masya Allah. Renungkanlah. Dah ada pun lagu tu. Rasa cinta pasti ada Pernah pada dengar. makhluk Pernah dengar, bernyawa. pernah dengar. Cinta tak berdosa kalau dijalankan dengan betul. Cinta tu perasaan yang Allah bagi pada kita. Cinta tu pada sekarang aku berani dah cakap. Cinta kepada siapa dulu? Pada Betul Allah dia sekarang dulu, ni. Masya Tapi dulu kita yang kita cakap kita pernah remaja. Kita rasa macam Ya. kita dengan dia. Ni kita punya. Tak jangan jangan dengan ai, jangan dengan orang lain. Ya pandang perempuan you jaga ai, jangan ya. Benda tu berlaku. So perasaan cinta tu kita tidak boleh menidakkan. Betul. It's how you control rasa cinta itu. Okey, Jangan setuju. berlebihan. Jangan terlalu taksub. Jangan anggap kalau tak nak kehilangan, jangan rasa memunya. Faham tak? Faham tak mak istilah tu? Mana kau pun bukan aku punya. Betul. Aku akan hilang kau satu Semua hari Allah nanti. punya. So bersederhana. Bila Masya kita dah makin dewasa dengan anak-anak pun selalu cakap. Baik anak lelaki, baik anak perempuan. Tapi kakak Alhamdulillah dua dah berumah tangga. So anak lelaki tu dalam proses yang ya silakan ada yang datang hidup keluar masuk. I selalu pesan anak orang anak dia dia tak boleh share dengan kakak. Dia share dengan kakak dia. Share dengan Nafis. Nafis. Because maybe dia rasa macam kakak boleh memahami. Dia tak tahu ibu dia pun memahami. Tapi ibu dia cepat macam kalau boleh janganlah nak. Kalau boleh jangan je lah. Kalau boleh janganlah nak. Kita memang jangan je sebab ya Allah, selalu cakap kalau ada perempuan suka jangan naikkan perempuan, jangan sakit hati perempuan, jangan berkali pasal itu. Anak perempuan seorang je, tu tak ada lesen lah cakap jangan membayangkan lelaki kan. So istilah dia kita ada cucu nanti, doa lah sebab kakak sejak dah insya-Allah lah kita akan Allah dekat dengan kita mendekat dengan Allah. Dalam solat memang kakak selalu minta jauhkan anak-anak, keturunan-keturunan aku dari perkara-perkara yang kau tak suka Allah. Amin. Doa tu penting kan. Amin. Tapi tak dinafikan Rasul zaman Nabi sendiri pun Nabi pun diuji. Nabi Nuh pun anak tak ikut cakap dia. Asiah pun dapat suami Firaun contoh. Betul. So kalau dah zaman dulu Nabi pun dah ada penceritaan begitu. Siapa tu Nabi siapa itu? Nabi Lut yang isteri, is it Nabi Lut yang isteri dia tak yang dahaka. So kenapa Allah wujudkan penceritaan itu untuk kita. So benda tu berlaku. So kita ni semakin ada ni Rasulullah SAW banyak benda yang dibagi kat kita, banyak ilmu, banyak hadis, banyak benda yang kita ambil benda tu kita terapkan di kita, doa balik dan kita nasihatkan juga cinta tidak akan ke mana kalau kau terlalu taksub. Jangan terlalu taksub dengan manusia sebab manusia akan hilang pada bila-bila masa saja. Jangan mengharap kepada manusia sebab harapan kita akhirnya akan punah bila kita mengharap pada manusia. So kalau cakap balik pasal cinta tu berpada-pada, bersederhana. Masya Allah. Wow. Okay. So kita pun dah Panas, sampai ke segmen Dia macam panas dalam Asma Harun aku rasa. Aku macam Nur Hafizah Musa. Ustazah Asma Harun pun ada podcast dia. Tapi sebab Alhamdulillah apa yang kakak sharekan sini adalah atas perkongsian selama kakak menghadiri Amin. bapa-bapa majlis yang banyak memberi kita satu Allahu Akbar. Jumpa depan ni Drive ni aku rasa part tu aku akan share dengan semua orang. InsyaAllah. Itu sebenarnya. Jumpa depan ni dekat Khadijah. InsyaAllah. InsyaAllah. Masya InsyaAllah. Kawan Nusrah juga. Okey. Masya Allah, tabarakallah. Kawan Nusrah juga, Masya Allah. Alhamdulillah. So basically dalam podcast Temu dan Santai ni, kalau untuk setiap guest kita minta jugalah Kak Liza ada kata-kata terakhir, kata-kata santai. Kata-kata santai untuk penonton podcast Temu dan Santai. Tapi kalau ikut kata-kata dah cakap tadi dah pasal memiliki gitu, jangan kalau tak nak kehilangan Yang jangan santai? Yang santai lah. Hidup ni simple saja. Kita jalani hidup kita sebab memang betul takdir boleh merubah dengan doa. Hanya yang doa tu doa boleh merubah takdir. Tetapi yang fitrah tak boleh berubah. Sorry kalau saya tersentuh macam kalau keinginan nak jadi orang lain ke, kita tidak boleh sebab Allah dah jadikan kita. Akhirnya kita akan kembali kepada fitrah. Apa pun yang kita buat, apa saja jangan merungut. Memang kita cakap senang, kadang-kadang kita tengok macam ujian yang dorang Allah hadirkan, kita pasti Allah pilih dia sebab ataupun kita tengok orang tu bahagia, orang tu best kehidupan dia, kita tak tahu apa yang kesusahan yang dia pernah lakukan dulu. So kita kena nikmati kita, jangan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Anak ke jangan bandingkan, suami ke kawan ke apa jangan bandingkan. Kalau apa-apa jadi ada rasa ujian, ada rasa tak sedap, ada rasa tak hati, carilah Allah, itu saja. Masya Allah. Terima kasih Kak Liza sudi datang ke podcast kami yang kecil ini. Allah, Masya Allah. Terima kasih. Saya doakan semoga sentiasa dilimpahi rahmat. Amin, amin. Dan semoga sentiasa kaya raya dunia akhirat. Amin. Kita jumpa di Istana Syurga Firdausi. Amin, InsyaAllah. amin Allah. Dan sebelum tu kata-kata juga untuk Tahir semua, minta maaf tadi kakak masuk. Kakak ni sebenarnya suka menyantuni, Masya suka Allah. menggembirakan orang, suka membahagiakan orang. Tapi kalau orang tu tak
bagi minta maaf tau. So terima kasih sekali lagi, dengan izin Allah semoga podcast ini dapat memberi manfaat kepada ramai orang, dan insya-Allah rezeki akan bertambah luas seluas-luasnya. Dan kita ingat ini ada 10 hari Zulhijjah. Doalah banyak-banyak. Insya-Allah semalam hari Arafah kan, insya-Allah menjelang sampai ke hari wukuf nanti, doalah banyak-banyak. Amin, insya-Allah. Terima kasih Kak Liza. Thank you juga Zio. Thank you. Baru nak suruh Kak Kak Liza nak belanja lagu Samarinda, tapi Ada satu boleh lah. Boleh. Tak boleh. Hidup di dunia Tuhan jadikan, ada yang susah, ada yang senang. Bagi yang taat Ia janjikan, itu akhirat aman dan tenang. Masya-Allah. Itu dia. Thank you so much. Ucapkan kepada Kak Liza Abdullah, semoga penonton pun mendapat manfaat daripada kata-kata seorang primadona. Kami doakan semoga akak terus sihat, banyak job, kaya raya selalu. Nak kaya hati, kaya iman, kaya jiwa, kaya duit, semualah. Amin. Dapat beri manfaat kepada ramai orang. Amin. Terima kasih semua. Alright, so thank you everybody for watching our podcast Ditemu dan Santai. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like, share and subscribe our channel. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang, Ruang Kita Cerita Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.